Okay guys, Assalamualaikum. So terkena aku hari ni. So hari ni aku baru lepas kena scam order ataupun kena game dengan customer order KFC cash. So aku tengok dia punya rating pun 4.6 lebih, 4 point something. Agak rendah. Aku macam first time, aku sebelum ni aku husnuzon. Bersangka baik di mana insyaAllah tak kena kot dengan aku. Tapi macam mana pengalaman dah kena aku hari ni. So aku dah terkena scam order KFC yang berharga 50 lebih. Call tak angkat, call tak angkat. Lebih daripada 8 kali aku call dan lebih daripada setengah jam aku tunggu, customer tak keluar. So aku buat report Grab. First report Grab aku. Selama lebih kurang setahun dua aku buat Grab. Ini dah first time aku guna, and the first report Grab. So cuba korang share pengalaman korang kena scam. Kira scam ke apa macam ni, lebih kurang lah. Cuba korang komen pengalaman korang, macam mana korang kena scam dan macam mana korang handle macam tu. So okay guys, yang mana para rider di bawah sana, hati-hati cedok. Kalau kena scam, bertabahlah. Okay lah, hati-hati dan ciao. Assalamualaikum.